Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, soalan umum ketiga-tiga okey. Cuma soalan yang berkaitan tu, soalan berkaitan emosi mental, lepas tu berkaitan sokongan bantuan dan penyelesaian tu, mungkin boleh ambil satu sahaja. Rangkumkan menjadi satu. Satu saja cukup untuk setiap-tiap tu. Jadi kamu hanya akan ada 6 soalan sajalah. Ya. Yang lain tu okey lah, tak ada masalah. So tak perlu tanya banyak-banyak sampai 12. 6 soalan, 3 yang atas tu yang umum okey. Kemudian setiap tu pilih satu yang lebih bersifat general. Kalau tempuan ni dia lebih bersifat general soalan dia. Nanti bila general tu dia lagi besar perbincangan dia dan boleh kecil-kecilkan di dalam tu lah kalau perlu. Ya. Okey, pilih satu untuk setiap ada 3 tadi kan, pilih satu sahaja. Satu daripada sini, satu daripada emosi, satu daripada bantuan tu. Salam. Okey, saya dah tengok soalan tu okey dah. Cuma ada beberapa kesilapan ejaan lah kot. Macam soalan nombor 13 dan juga pada permulaan soal selidik ini macam S tu huruf kecil. Macam itulah ya. So, tengok betul-betul, semak betul-betul ejaan lah. Yang lain semua okey dah. Alright, terima kasih. Tahniah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syarafuat bin Kamal Zaman. Nombor metrik 302576. Saya Waham Zani bin Zakaria, nombor metrik 302667. Saya Muhammad Nofarik bin Hamid, nombor metrik 302568. Saya Muhammad Nazmi bin Zainal, nombor metrik 302654. Saya Syed Ahmad Afan bin Syed Khalili, nombor metrik 302636. Okay, hari ini kami akan membentangkan cabaran semasa membuat tugasan berkaitan kesedaran dan persepsi terhadap kemurungan. Okay, poin yang pertama, stigma masyarakat terhadap isu kesihatan mental. Salah satu cabaran utama ialah kewujudan stigma yang masih kuat dalam kalangan masyarakat terhadap isu keselamatan mental. Termasuk kemurungan, ramai individu beranggapan bahawa kemurungan adalah satu bentuk kelemahan diri, bukan satu kondisi kesihatan yang memerlukan rawatan profesional. Akibatnya, apabila ditanya tentang pandangan atau pengalaman mereka, respon cenderung untuk menyembunyikan atau menafikan kewujudan masalah ini dalam diri mereka atau keluarga mereka. Hal ini menyukarkan pengumpulan data yang tepat kerana kebanyakan respon memberikan jawapan yang bersifat social desirable, iaitu jawapan yang ingin didengar oleh orang lain dan bukan berdasarkan realiti sebenar. Yang kedua iaitu tahap pengetahuan yang tidak sekata. Kesegaran terhadap kemurungan masih berada pada tahap yang tidak sekata di dalam kalangan masyarakat. Terdapat golongan yang mempunyai pemahaman mendalam mengenai simptom-simptom dan rawatan kemurungan. Namun masih ramai yang menganggap kemurungan sebagai satu bentuk kesedihan biasa yang boleh hilang dengan secara berfikir positif ataupun berdoa lebih banyak. Persepsi sebegini bukan sahaja menimbulkan kekeliruan, malah ia menyukarkan lagi pengkaji untuk mengenal pasti sama ada responden tu benar-benar faham maksud kemurungan. Tambahan pula, persepsi yang tidak tepat ini boleh mempengaruhi kualiti dapatan kajian, terutama jika kaedah yang digunakan bergantung kepada maklum balas secara subjektif. Okey, cabaran yang ketiga, kesukaran mendapatkan responden yang sesuai. Disebabkan kemurungan merupakan topik yang sensitif, ramai yang enggan mendedahkan diri sebagai individu yang pernah mengalami kemurungan atau mempunyai pengalaman berkaitan. Dalam kajian sosial selidik atau temu bual, keengganan responden untuk berkongsi secara jujur boleh memberi kesan kepada ketepatan data yang diperoleh. Malah ada juga sesetengah responden yang menarik diri di tengah-tengah kajian kerana berasa tidak selesa. Situasi ini menjadi lebih mencabar apabila kajian memerlukan kelompok sasaran tertentu seperti remaja, pekerja profesional atau pelajar universiti yang mungkin lebih berhati-hati dalam berkongsi isu peribadi seperti kesihatan mental. Cabaran yang keempat dalam untuk kami membuat
kajian ini, iaitu kekangan sumber dan literatur tempatan. So untuk sebahagian besar kajian ini berkaitan dengan kemurungan yang digunakan dalam literatur akademik adalah berasal daripada negara barat. Walaupun ianya berguna, tetapi kadang-kadang tidak sesuai sepenuhnya dengan konteks budaya dan norma masyarakat tempatan. Sebagai contohnya, masyarakat Malaysia melihat kemurungan mungkin berbeza dengan cara masyarakat di Amerika Syarikat atau Eropah melihatnya. Kekurangan kajian tempatan ini menyukarkan pelajar untuk merujuk sumber yang benar-benar menggambarkan realiti masyarakat Malaysia. Akibatnya, pelajar terpaksa bergantung kepada rujukan luar yang mungkin tidak relevan dari segi budaya dan juga bahasa. Dan akhir sekali adalah kesukaran dalam menganalisis data yang bersifat subjektif. Kesedaran dan persepsi adalah dua konsep yang sukar untuk diukur secara objektif kerana ianya bergantung kepada pengalaman dan interpretasi individu. Apabila seseorang ditanya sama ada dia sedar atau kemurungan tidak, jawapannya mungkin dipengaruhi oleh tahap pendidikannya, pengalaman peribadi serta media pengaruh rakan sebaya. Oleh itu, pengkaji perlu berhati-hati dalam mentaksir data kerana jawapan yang diperoleh mungkin tidak menggambarkan situasi sebenar. Di sini perlunya gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang memerlukan kemahiran analisis yang lebih tinggi. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik kerana sudah meluangkan masa untuk temu baik ini. Saya Muhammad Nazmi dari student PJJ UUM. Untuk tujuan kajian ini dibuat adalah untuk memahami pengalaman serta pandangan tentang kemurungan. Segala maklumat yang Encik berikan akan dirasakan dan digunakan hanya untuk tujuan akademik dan kajian saja. Jika pada bila-bila masa Cik berasa tidak selesa, Cik boleh berhenti ataupun tidak menjawab mana-mana soalan. Okay, sebelum tu Cik, kita mungkin boleh cerita sikit tentang latar belakang Cik dan bagaimana Cik mula mengalami stres atau kemurungan ini. Okey, Assalamualaikum. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya, Muhammad Zulkarnain, boleh panggil Kamal. Okey, masalah ini berlaku sekitar 5 tahun yang dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya dah banyak yang boleh, banyak makin okey lah. Pada sekitar 2020 tu saya start jadi depression. Saya pun tak sedar macam mana boleh nak jadi tu kan. Tapi yang jadi sakit tu time bila saya dapat kerja lah. Bila saya start dapat kerja baru dekat tempat kerja baru, dalam masa yang sama tu saya dapat rasakan yang saya ada masalah lah. Ada masalah yang terlalu personal, saya tak boleh nak cerita. Tapi bila ada masalah yang personal tu terbawa-bawa sampai ke tempat kerja, sampai kan benda-benda yang kecil-kecil, masalah kecil-kecil tu saya tak boleh nak terima. So maksudnya faktor utama yang menyumbang ke arah tekanan atau kemurungan ini dikatakan daripada faktor kerja lah kan.